wabarakatuh dan salam sejahtera. Bunga raya, bunga matahari, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Zara Auni binti Muhammad Zulkifli. Saya berusia 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Yang Tuan Lenggang. Kod sekolah saya NBA 1004. Pada masa lapang, saya amat gemar membaca buku. Saya sangat teruja ingin menceritakan kisah Ratu Yang Berani ini kepada kamu semua. Buku ini ditulis oleh Zainal Mustafa dan diterbitkan oleh Didik Ria. Kisah ini bermula di satu negeri bernama Nilam Purnama. Apabila kemangkatan ayahanda Permaisuri Munirasari, ayahanda telah mewasiatkan Permaisuri Munirasari untuk mengambil tanggungjawabnya iaitu sebagai pemerintah negeri sehingga anaknya Permaisuri Munirasari dewasa. Akur dengan wasiat ayahanda, namun Permaisuri Munirasari memerintah negeri dengan adil. Selepas pemerintahan Permaisuri Munirasari, negeri menjadi lebih makmur. Namun disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Negeri yang makmur dan sejahtera telah didatangi oleh gergasi yang mengganggu kemakmuran negeri. Ramai penduduk yang dibunuhnya dengan kejam. Permaisuri merasa gusar dengan keadaan negeri dan mengumpulkan pembesar bagi menyelesaikan gangguan ini. Ada pembesar yang berpendapat bersembunyi di dalam parit yang digali sebagai kubur, bersembunyi di dalam kawasan berpagar dan bersembunyi di kubur di atas bukit. Namun, pendapat pembesar semua sukar dilaksanakan. Akhirnya, Permaisuri membuat tindakan untuk mengumpulkan pemuda negeri dan melatih mereka menjadi hulu balang bagi menentang gergasi. Suatu malam, mereka pergi ke gua gergasi ingin melakukan serangan. Baginda membawa keris almarhum ayahanda. Namun, hulu balang pula bertunggu di luar gua mengepung gua gergasi. Lalu Permaisuri masuk ke dalam gua dan memanggil gergasi. Gergasi yang sedang tidur terjaga dan ketawa melihat manusia yang lebih kecil dari dirinya. Permaisuri mengajak gergasi untuk mendekatkan diri dengan dia. Lalu gergasi terjatuh di bumi kerana terkena perangkap. Hulu balang yang melihat gergasi terjatuh dengan pantas mengikat gergasi. Lalu Permaisuri dengan beraninya menghunuskan keris kepada muka gergasi. Dari situ terjadilah perjanjian antara manusia dan gergasi supaya gergasi tidak lagi mengganggu manusia walaupun di kampung sebelah. Pengajaran dari sini kita boleh dapat bekerjasama menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah. Bak kata pepatah, berat sama dipukul, ringan sama dijinjing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.